Pada tahun 2017, seorang penulis Malaysia, Yusof Rota, menulis artikel berjudul One Malaysia Standing with Israel. Sokong Israel, hina Palestin, perlekeh umat Islam. Tapi hari ini, orang yang sama disanjung oleh pemimpin-pemimpin parti pembangkang. Kenapa ini berlaku? Berkaitan latar belakang ringkas tentang Yusof Rota, bekas pembantu Anwar Ibrahim, pada tahun 2019 dia buat dakwaan berat terhadap Anwar. Walaupun kes tak diteruskan oleh Peguam Negara, dia masih saman Anwar secara sivil. Kini dia dijulang oleh pembangkang, kononnya lambang keberanian. Tapi siapa sebenarnya Yusof? Merujuk isi artikel 2017 yang menjadi kontroversi. Dalam artikel itu, Yusof menyokong Zionisme, menghina penunjuk perasaan Islam, menuduh Palestin sebagai pengganas dan mempertahankan hak Israel atas Baitul Maqdis kerana tak disebut dalam Quran. Ini bukan sekadar provokasi. Ini adalah penghinaan terang-terangan terhadap umat Islam. Hipokrasi politik pembangkang, yang mana pembangkang selama ini berarak, berhimpun, berdoa untuk Palestin. Tetapi sekarang mereka diam 1000 bahasa. Malah ada yang menyokong Yusof Rota secara terbuka hanya kerana dia menyerang Anwar Ibrahim. Di mana prinsip perjuangan Islam yang selalu dilaungkan? Adakah kerana kebencian terhadap Anwar, segala pendirian boleh dilacurkan? Secara kesimpulan, yang membakar politik tanpa prinsip adalah bahaya bila penyokong Zionis dijadikan alat politik dan umat Islam sendiri membisu. Ini bukan strategi ataupun pengkhianatan. Pembangkang perlu jawab, bukan pada Anwar tetapi pada rakyat dan pada Palestin. Kita boleh berbeza politik, tetapi jangan gadai maruah demi kuasa.